بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat tuan-puan semua. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 29 April 2026. InsyaAllah ini untuk trafik hari ini akan melakukan OT PT Hydro. Okay, insyaAllah. Dah boleh tengok seminggu lah. Ya. Macam biasa, masuk pagi-pagi, kita akan cek BP dulu. Bersama dengan cikgu apa ni? Nabila. Cikgu Nabila. Oh, yang satu lagi tu atas pangkat tinggi sikit lah. Lagi mana? Nabila mak lah. Oh, case manager. Case manager. Madu Nabila. Kalau dia suka lagu dia, suruh dia cari lagu untuk Nabila. Macam ini. 137 Okay, 137 75. Okay, ngam. Kita naik JOT. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Program OT, Occupation Therapy, cara kerja. Okay, kita menuju ke mana? Ikut dia, untuk OT ni kita masuk program RTW, Return to Work. Ni RTW. Assalamualaikum. Dengan siapa saya ni? Okey, hari ni bersama dengan Cikgu Pika. Berapa? Seketul dua ketul? Satu ketul tu sama 1 kilo. Satu ketul memang 1 kilo. Saya tak tahu 2 kilo. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pusing. Satu kaki. Angkat ni. Okey. Okey. 2 kilo okey? Boleh Okey. tambah? Okey, Boleh. macam banyak kita tambah lagi 1 kilo. Okey. Okey. Saya Mana? tambah lagi 1. Ambil bulat dengan Tak kisah, sama je dulu boleh. okey. 3 kilo. Ni 3 kilo. Okey. Boleh lagi? Boleh. Okey, jom patah balik tambah lagi 1 kilo. Tak ada hak masa eh. Tak ada masa. Tengok berapa berat. Bulat. Okey. Tengok. Ni cepat boleh yang kanan ni ah. Boleh angkat. Ini susah. Ada yang kikuk ah. Belah kanan kan? Okey. Saya 5. Terus slow. 5 kilo. Okey. Boleh. Okey. Dah, rasanya 5 paling maksimum. Boleh lagi. Ya ke? Hmm. Okey, cuba. Tapi dah menggigil. Dah. Okey, 6 kilo. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبى يا ربي صل عليه ما الطيرون حوضرك ما الطيرون حوضرك حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد
فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من Okey, apa nama? Okay, sebelah kanan. Tangan mana dulu? Kanan. Kanan. Okay, di sini. Alright. Taruh sana. Okay, jalan. Apa nama program? Unilateral carry. Unilateral carry. Okey, kita carry ni. Sampai ujung sana. Unilateral carry. Ada orang tulis sikit. Yes. Okay, sekarang kita tukar tangan kiri. Sama juga macam tadi. Okay. Reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. الله بارك لهما، الله أدم حبهما، الله صل وسلم على رسول الله، الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهدي خطانا. Okey, untuk program sesi begini selesai OT, occupation therapy, cara kerja. Jadi antara kerja ini mengangkat berat, mengalihkan bawa jalan. Okey, lepas ni kita ke PT, kita tengok siapa yang mengendalikan kita, mengendalikan saya lah. Baik, kita tengok siapa yang mengendalikan kita. 10.30 Najwan. Okay. Mari bersama Cikgu Najwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي
Alhamdulillah. Belum selesai proses. Assalamualaikum. Belum selesai proses pula. Pemulihan PT, fisioterapi. Oh, dia punya letih 1/10, 3 lah. Jadi, tumpang tengok sini lah. Video yang aku post nanti. Siapa yang nak buat latihan, silakan buat latihan. Dah dapat efek ni Lepas ni kita hydro. Main air, insyaAllah. Okay, jumpa di hydro. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على دوار زوجها قائم بتتويج وإبهار كل القلوب تنامت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تنامت في السنة لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان. Alhamdulillah. Lepas dengan hidroterapi. Ambil hasil dia kan. Ambil hasil jam siap mandi je semua. Lepas ni kita tengok. Terus ni lah. Lepas ni kita terapi makan lah. Mari kita jumpa admin tu. Receptionist. Alhamdulillah selesai untuk ini hari. Admin cakap esok seperti biasa. Esok masuk 9:30 pagi. Dan untuk seterusnya lah. Okay. InsyaAllah. Progres anu macam biasa. Untuk pertanyaan. Untuk urusan jual beli rumah. Seperti jalan biasa untuk pertanyaan. Dan juga proses jual beli kenderaan pun macam biasa juga. Boleh terus hubungi anu terus. InsyaAllah anu akan balas menjawab dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah tuan-tuan. Jumpa seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. صلوا 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 صلوا